Antara tanda su'ul khatimah, orang yang semakin tua dan dosanya semakin bertambah. Ada satu kampung di Sungai Petani. Ada satu kampung di Sungai Petani. 90% orang kampung tak pergi sembahyang Jumaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ni saya tanya AJK Masjid, Tok Imam AJK Masjid kan. Kami ada NGO. Saya ada NGO Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda. Kita membantu asnaf-asnaf. Kena pergi buat survey, kami pergi buat survey apa semua kan. Ada satu kampung, kalau saya sebut, semua orang tahu kampung ni. Ni kampung Bukit Selambau. Lain, hak belah Sungai Petani. Ini betul ya, belah Sungai Petani. Satu kampung, 90% tak pergi sembahyang Jumaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Puasa tak payah tanya lah, puasa tak payah tanya. Sembahyang Jumaat pun tak pergi. Antara tanda su'ul khatimah. Apa maksud su'ul khatimah? Mati dalam keadaan yang jahat.